akan dipurna kata perkara-perkara masalah-masalah yang penting ke Getayang Aceh dalam bandum sago masalah udip. Lagi mesti dalam perkara apa yang wajib mati. Dalam perkara apa yang hanapa tak mendang. Nasib perkara yang hanapa tak mendang, hanapa yang mendawa. Perkara pudang dialat agama Islam, dialat bangsa Aceh. Yang perkara yang wajib mati. Perkara-perkara yang hanapa tak mendawa, perkara-perkara sembahyang tarawih pada mudakaan sembahyang tarawih. Yang kita sembahyang 8 rakaat, sembahyang 12 rakaat, sembahyang waktu rakaat. Yang perkara tak mendawa ya.